ke Lubnan tak berfungsi dengan baik. Okay, saya dah jawab banyak kali daripada zaman perang Lubnan hebat 2024, di mana saya menulis perjalanan saya pada 2023 November sampailah Ogos 2024. Seperempat daripada buku anekdot kembali ini adalah perjalanan saya ke Lubnan. Tuan-tuan, Lubnan mempunyai sejarah yang panjang. Satu adalah Lubnan dulunya adalah negara yang paling maju di Asia Barat, dipanggil Swiss in the Middle East. Ada pantainya cantik dan dia adalah kota pelaburan kewangan. Lubnan berada dalam Empire Osmaniyah. Dalam Empire Osmaniyah daripada tanah asal Syam. Dulu Lubnan ni tanah asalnya adalah Syam. Pada zaman Rasulullah, bila Rasulullah sebut Syam, dia tidak merujuk pada Syria saja. Dia merujuk pada Palestin, Jordan dan juga tanah Lubnan. Okey, di bawah Empire Osmaniyah tak wujud Lubnan. Apabila mana wujud Lubnan? Lubnan ini apabila Perancis dan juga British melancarkan perang dunia pertama untuk memecahkan kedudukan di antara Osmaniyah, Jerman dan Bulgaria. Jadi bila Osmaniyah jatuh, maka Turki ni kecil lah menjadi Turki sekarang. Manakala negara-negara yang berjaya dijajah oleh dua kuasa yang datang menjatuhkan Empire Osmaniyah ni, iaitu Perancis dan juga Jerman, Perancis dan juga British, dia bahagi kawasan. Tanah Syam ni mulalah dibagi pada 4 negara. Perancis ambil Lubnan dan Perancis ambil Syria. Maka itu berpecahlah tanah Syam daripada sejarah Rasulullah kepada tahun 1924, di mana ia menjadi tanah jajahan kepada 2 puak. Barulah perkataan Syria ni wujud, barulah perkataan Lebanese ni wujud. Manakala Palestin dan juga Jordan dan Transjordan dipecah oleh British ambil. Kemudian pada tahun 1940-an, apabila berlaku Perang Dunia Kedua, Empire Perancis dia lagi teruk. Perang Dunia Kedua dia hampir ditawan, dia ditawan oleh Jerman, tapi kemudian dibebaskan dengan pembantuan Amerika. Sebab tu Perancis sampai sekarang hanya Emmanuel Macron saja yang berani melanggar dan melupakan sejarah bahawa Perancis diselamatkan oleh Amerika. Selama mana yang tuan-tuan dengar kenapa negara-negara Eropah ni menjadi pak turut, United Kingdom menjadi pak turut kepada Amerika, kerana ada sejarah Perang Dunia Kedua. Mereka diselamatkan, the D-Day, bila Amerika menyertai Perang Dunia Kedua 1941, dan Amerika datang selamatkan negara ni. Saya panjangkan cerita ni. Jadi Perancis tak boleh handle perang empire dia, maka dia lepaskan empire dia. 1945 dia kalah teruk dalam Perang Dunia Pertama. Bila Jerman kalah, Jerman Nazi dan juga fasis Itali kalah, baliklah dia nak bina negara dia. Dia lepaskanlah negara dia. Bila dia lepaskan ni, Lubnan menjadi kompilasi yang paling unik, komposisi yang paling unik di kalangan negara Arab yang berpecah di atas tanah Syam. Okey, satu adalah kerana dia terpecah kepada 3 mazhab. Dia berpecah pada 2 mazhab dalam Islam. 31% adalah orang Syiah, 31% orang Sunni. 20 lebih peratus adalah orang Kristian, Maronite Syria, dan ada hampir 10% orang Rusi. Dia berbeza dengan prominent orang Islam yang berada di tanah Syria, dan dia prominent dengan orang Islam, dia berbeza dengan prominent orang Islam yang berada pada kadar yang lebih tinggi di Jordan. Jadi 1948 Israel terbentuk. Lubnan menjadi sebuah negara moderate kerana dia menerima pengaruh Perancis, dia jadi kota ekonomi, negara dia tidak begitu tradisi dengan Islam. Tapi 1975 berlaku perebutan kuasa kerana dia dianggap empat negara, 4 puak, dipanggil sebagai puak Syiah, puak Kristian, puak Sunni dan puak Durusi. Maka berlaku perang saudara dalam berebut. Daripada dia dah makmur kaya tahun 75, ketika negara-negara Arab belum lagi faham tentang menjadi hub ekonomi, hub kewangan, Perancis telah mempengaruhi Lubnan untuk memodernkan negara mereka sebagai hub ekonomi Asia Barat, kota kewangan Asia Barat, kerana kedudukan dia di hujung Mediterranean. Tapi kerana berlaku perang saudara. Apa itu perang saudara? Dipanggil perang saudara 1975 hinggalah perang saudara 1990. Perang saudara 1975, bila sampai perang 75 sampai 1990, dalam perang saudara ni orang Islam telah memilih untuk bergabung, iaitu Islam Sunni, Islam Syiah bergabung dalam satu pakatan. Kemudian orang Durusi yang bukan Islam bersama dengan orang Islam, peranglah mereka dengan orang Kristian. Jadi pada waktu itu orang Durus yang dipimpin oleh Khalid dan Walid Jumblat, dua beradik ini memilih untuk menyertai orang Islam dan orang-orang Hezbollah. Orang Hezbollah mana wujud waktu itu, orang-orang Syiah yang dipimpin oleh Abu Abbas Al-Musawi. Abu Abbas Musawi Syiah ni memilih untuk menyokong gerakan menjadikan negara tersebut negara Islam. Ketika orang Kristian yang hampir kalah ni nak kalah, Israel menawarkan bantuan. Israel menawarkan bantuan ada dua. Dia tak peduli tentang orang-orang Sunni dan orang-orang Syiah yang ada tu. Dia nak hapuskan orang Palestin. Orang Palestin pada tahun 1948, 1948 ni lari. Sebahagian daripada mereka telah tinggal di Lebanon. Israel tak boleh hidup aman kerana pejuang-pejuang Palestin ini menyusup masuk daripada Lubnan, menyusup masuk daripada Bukit Golan Syria dan menyusup masuk daripada Jordan, melancarkan serangan-serangan gerila ke atas tentera Israel. Jadi nak hapuskan orang Palestin yang berada di bumi Lubnan, ya Israel tak boleh kawal. Mereka memiliki senjata, mereka buat latihan, mereka ada pasukan tentera. Maka Israel masuk. Itulah Israel masuk di bawah pimpinan Jeneral Ariel Sharon yang kemudian menjadi presiden, kemudian menjadi Perdana Menteri. Dia masuk pada tahun 82 yang dinamakan sebagai Op Escalation. Dan pada tahun 85 dipanggil sebagai Op Raf, Op Tangkai, Op Tangkai. Lepas 82 bila dia masuk dan kemudiannya dia sampai, dia bagi bantuan persenjataan, dia bunuh orang Palestin dalam perjanjian dia dengan orang Kristian Syria, adalah Kristian Lubnan. Dia masuk kemudian dia bagi bantuan persenjataan tapi izinkan dia bunuh orang Palestin. Maka kepada dia masuk tahun 1982 lah terjadi Sabra dan Shatila, 3,000 orang Palestin disembelih. Kerana Israel nak hapuskan kekuatan pelarian Palestin walaupun di luar tanah air yang dia dah jajah. Dia nak hapuskan di Lubnan. 1990 perang saudara ni selesai. 15 tahun perang saudara ni selesai. Bila datang keluarga Hariri, duduk dengan abang kepada Joseph Aoun, nama dia Michael Aoun, dan duduk dengan pengasas Hamas yang popular iaitu Syed Hassan Nasrallah.
Hamas ni pengasas Hezbollah yang popular, Syed Hassan Nasrallah. Bila Israel serang daripada jalan darat, Hezbollah mula ditubuhkan oleh Abu Abbas Al-Musawi. Kerana Hezbollah ni rasa tanah selatan ni tanah Syiah, dia minta bantuan Iran. Kerana Iran baru saja melancar revolusi Islam Iran yang berasaskan Syiah. Syiah Iran hantarlah senjata pada Syiah Hezbollah tahun 82 kerana Israel yang masuk daripada utara Israel menuju selatan Lebanon menghadap orang-orang Hezbollah. Kerana itu tanah majoriti Hezbollah. 1975 dan sampai 1990 bila berlaku perang saudara, semua pelabur keluar daripada tanah Lebanon. Dan Lebanon terpaksa bermula berdikit-dikit. Di 1990 Lebanon ni menandatangani perjanjian pembentukan perlembagaan Lebanon. Presiden diberi pada orang Kristian. Okey, kerana mereka kuasa Perdana Menteri lebih besar. Maka Perdana Menteri diberi kepada Sunni, orang Sunni. Speaker Dewan Parlimen diberi pada Syiah. Tapi orang-orang Syiah yang dah menang pilihan raya di bawah pimpinan marhum Syed Hassan Nasrallah minta wilayah selatan Lebanon tu dijadikan otonomi. Sebab tu selatan Lebanon ni Hezbollah boleh beroperasi dengan kuat sebab tentera Lebanon tak boleh masuk, dia wilayah otonomi. Dia jadi wilayah otonomi. Sampailah perjanjian tahun 2000 di mana undian di United Nations General Assembly mendapat kata putus resolusi 1701. Minta maaf, selama ni saya sebut 1501, 1701. Hendaklah Israel berundur daripada garis Yordani yang dia jajah balik ke garis asal di belakang Bekaa Valley. Lalu sekarang Israel masuk balik ni, dia nak balik tanah yang sebenarnya dia dah duduki dari sampai tahun 2000. Tahun 2000 baru ada resolusi daripada United Nations General Assembly, dia kena undur balik. Sekarang dia nak langgar balik resolusi tu. Baik. Kemudian oleh kerana berlaku apa yang dipanggil Arab Spring, perang di Israel, Arab Spring di Syria, pintu untuk masuk ke Lebanon tertutup. Ekonomi Lebanon ni berasaskan pelancongan. Orang tak datang Lebanon kerana ruang udara dia penuh dengan peperangan bila menjatuhkan Bashar al-Assad. Kemudian Israel pula serang negara dia kerana perang dengan Hezbollah, menjadikan Lebanon tak ada pelancong apa semua, dan maka akhirnya Lebanon menjadi negara antara 5 negara yang mengalami kadar inflasi paling tinggi di dunia. 148% kadar inflasi di Lebanon sekarang. Jadi masa saya bagi Lebanon, nasi semangkuk $6 USD. $6 kali dengan 4 ni, RM24 Malaysia. $6. Nasi saja, tak masuk lauk. Saya selalu cerita keadaan di Lebanon. Maka tu Lebanon ni tak ada duit nak beli senjata. Lebanon tak ada duit. Kerajaan dia daripada tahun 1990 bila dia buat rundingan damai, kemudian berlaku Arab Spring pada 2011, negara dia ni terhimpit di hujung lautan Mediterranean tu. Jadi nak masuk melalui ruang udara tak boleh masuk kerana Syria sedang berperang. Orang nak datang melancong jalan darat tak boleh. Nak terbang daripada jalan udara Israel, orang turun di Israel dia. Nak masuk ke Beirut orang takut. Akhirnya Beirut tak ada pelabur, Beirut tak ada ekonomi. Dan kesian Lebanon yang baik hati ni, dia tak ada 600,000 pelarian Palestin. Bila berlaku perang Syria, dia kena terima 1.4 juta lagi pelarian Syria. Negaranya miskin, ekonominya tak berkembang, pelancong tak datang, orang takut nak berlabur kerana apa? Dia berada di pintu udara yang nak keluar masuk payah selagi Syria tak aman dan selagi tanah Palestin dan Israel tak aman. Jadi itulah keadaan kemiskinan Lebanon. Bila dia miskin, dia tak boleh beli senjata. Malah dari segi struktur senjata, Hezbollah memiliki struktur senjata yang lebih bagus kerana Hezbollah sebelum ni menerima banyak senjata daripada Iran. Jadi tiap-tiap kali Israel serang, Lebanon nak balas dengan apa? Satu, kalau pun Lebanon ada duit, dia akan menerima nasib seperti negara Arab yang lain. Kerana Lebanon yang ada sekarang adalah Lebanon yang sepakat anti-Israel. Kerana General Michael Aoun yang mewakili abang dia Joseph Aoun yang mewakili abang dia Michael Aoun duduk dengan Presiden Nawaz Ahmad, kemudian duduk dengan pemimpin-pemimpin Hezbollah yang lain. Mereka mempunyai semangat mencintai Lebanon kerana mereka belajar daripada perang saudara 75-90. Jadi kalau Lebanon nak beli jet pun, Barat tak akan jual. Kerana kalau Lebanon mengambil pendirian untuk menyokong negara Arab di atas majoriti kuasa yang dimiliki oleh Syiah dan Sunni yang kalau bergabung membentuk 60% pembentukan Lebanon, jet ni akan digunakan untuk menyerang Israel. Sama seperti negara-negara Arab sebelum ni, dia tak menerima penjualan jet daripada Barat kerana Israel tak benarkan. Sebab itu semua orang tak ada jet. Negara Islam ni tidak memiliki jet kecuali Rafael, jet generasi yang ketiga, keempat yang sangat rendah kualiti yang pernah dibeli daripada Perancis. Sebab itu Iran gunakan jet yang baru ni yang ditembak jatuh adalah jet Su-1974 keluaran Rusia yang dia dah 50 tahun dah usia dia. Jadi boleh kerana dia miskin, dan kedua secara strategik negara-negara Eropah tak akan menjual barang bentuk senjata pada dia bagi melindungi Israel. Kalaulah sekiranya Lebanon ni adalah negara OIC dan kemudian Lebanon ini adalah orang yang negara yang ada majoriti Islam, kalau dicampur Sunni dan Syiahnya, maka dia tak akan mendapat apa bantuan. Jadi itu menjadikan langit Lebanon terbuka. Bila tiap-tiap kali tuan-tuan tengok bom, tak ada sebarang pengeboman semula ke, pintasan bom ke, nak bom balik Israel tak ada. Kalau melancarkan bom ke Israel adalah bom yang ada pada Hezbollah. Dan Hezbollah pun kekurangan senjata kerana dia dah lalu perang 2 tahun. Dulu waktu dia perang, dia terima banyak senjata daripada Iran. Iran pasukan penduduk bawa daripada Iran. Kemudian Khatib Hezbollah yang berada di Iraq bawa rentas seluruh tanah Iraq. Kemudian rejim Bashar al-Assad sambung sambungan ni masuk ke Hezbollah melalui pintu Mount Helman di sempadan di antara Syria. Dan Hezbollah ambil senjata dan lancarkan. Bila Syria yang dipimpin oleh HTS ambil, Syria tak mau terbabit dengan sebarang menjadikan laluan tanah dia tanah perang kerana dia nak tumpukan pada pembangunan Syria yang miskin. Ini logik pendirian Ahmad Asyarah adalah kalau semua orang nak berperang dengan Israel dan perang ni tak ada penghujung dia, dan kemudian rakyat Syria berada dalam kebuluran dan Syria menjadi negara tumpah darah, dia nak bangunkan dulu Syria. Itu saya bagi tahu pada tuan-tuan.